2026 ni apa? Galah kek buah pun canggih tau. Yang ni aku beli daripada brand Santino. Lepas tu dekat depan ni dia 2-in-1 tau. Bahagian depan ni bahagian kata, kita boleh potong ranting-ranting pokok. Lepas tu kalau kita nak ambil buah kan. Ni nampak tak ni. Bahagian sini dia bergigi macam ni. Jadi kita potong ranting buah tu, buah tak jatuh tau sebab dia grip. Jadi kalau kita ambil buah mempelam ke, buah rambutan ke, taklah lebam jatuh ke tanah. Untuk ketinggian galah ni 1.8 meter. Tapi paling best dia boleh laras pergi sampai 3 meter. Cara nak laraskan ketinggian, tekan dia dekat sini, tarik naik. Nampak? Mudah kan? Tempat tekan dia ni pula ada lock tau. Nampak? Dia ada lock. Kalau kita tak mahu guna, kita boleh lock macam tu. Lepas tu, kalau kita guna ni nampak? Dia ada pemegang yang kita boleh adjust. Jadi kalau kita duk pek buah, nak potong dahan, tak ada lah sakit tangan. Sebab yang ni dia jenis getah tau. Jadi tak keras kita pegang. Galah ni pun tahan lasak, tak mudah lentok. Untuk abang kakak, paklong maklong yang nak dapatkan galah model ni, boleh tekan dekat dalam beg kuning. Nak beli, pastikan daripada brand Santino, okey?